11 Mac 1993, Kerajaan Sarawak mengumumkan penemuan makam Sultan Sarawak pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1993, pengumuman penemuan makam Sultan Sarawak yang pertama dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Adenan bin Haji Satim, Menteri Pembangunan Sarawak dalam satu sidang akhbar di Kuching, Sarawak. Makam ini terletak dalam hutan 35 km dari Kuching. Ia dipercayai milik Pengiran Muda Tengah Ibnu Sultan Muhammad, anak kedua Sultan Muhammad Hassan, Sultan Brunei. Menurut sejarah, Pengiran Muda Tengah dilantik sebagai Sultan Sarawak oleh Sultan Abdul Jalilul, Sultan Brunei dan juga Kekanda Baginda. Pada ketika itu, Sarawak merupakan salah satu daerah di bawah pemerintahan Brunei. Setelah dimasyhurkan, Pengiran Muda Tengah menggelarkan diri sebagai Sultan Ibrahim Ali Omar Shah dan menukar nama kepada Sultan Muhammad Safiuddin. Baginda mangkat kerana dibunuh dan jenazahnya disemadikan pada 10 Ogos 1630. Penemuan makam tersebut merupakan kejayaan besar kerana dapat menambah sumber sejarah mengenai Sarawak.